beberapa hari sahabat perlu siram kerana musim kemarau. Inilah keadaan yang dapat akan lihat. Pokok cempedak tidaklah sukar untuk kita tanam, dan pokok yang mengeluarkan buah secara bermusim, dia tidak sama dengan pokok nangka, walaupun daripada spesies yang sama. Tapi nangka adalah jenis buah-buahan tempatan yang mengeluarkan buah dan bunga sepanjang tahun. Cempedak ini biasanya dalam bulan 7-8 baru dia mengeluarkan hasil. Ya, ini saja perkongsian ringkas untuk sahabat dan rakan tani. Terima kasih dan jumpa lagi.